Apa lagi ni kau nak kumpulkan? Ha? Ambil kau, ha? 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 Tu dia. Kau tengok sendiri. Aku cukup berkenan tahu dia punya design dia. Tebal weh, tebal. Antara pisau paling yang aku jumpa kat TikTok pisau ni. Kau tengok. Design dia cantik. Lepas tu dia punya sarung pun ada sekali. Lepas tu memang dia tajam. Ha, ni dia weh. Serius weh, pisau macam ni cantik kan. Sayang pula nak potong-potong apa semua. Kau tengok bentuk pisau dia. Oh, smart weh. Memang lawa gila. Dia ni mahal weh, nampak mahal. Tengok dengan jahitan macam ni. Kau tengok dekat sini kan. Dia ada lock oh. Tengok lock dia. Tengok kat depan ni dia bercorak naga tau, bergambar naga macam tu. Ini dia punya sarung ni leather tau. Punya grip dia ni, grip kayu tau. Ni pisau dia guys. Masya-Allah ha. Lawa weh. Sayang pula bila pisau cantik macam ni kita nak guna untuk potong tau. Berat tau, berat. Aku jamin lah 1 kilo lebih ni sampai tau. 2 kilo aku rasa dia punya pisau ni. Sebab berat. Yang material besi dia ni. Tebal tak tebal tau. Dia punya pegang ni, dia sekayu tau. Wah, tajam. Ha. Tajam kan? Ha. Ha. Tajam. Leather dia tebal. Tepi ni dia jahit. Ha, memang dia jahit. Confirm lah. Kalau kau pakai ni takkan mudah koyak tau. Kalau kau peminat pisau atau nak satu pisau tajam macam kau ambil ni, tengok. Tajam dia memang panjang pula tu. Boleh gerak kat miku ni bawah weh. Memang